Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syakina binti Wahab, nombor matrik 079681. Hari ini saya akan bahaskan mengenai cara menangani kesilapan dalam solat melalui sujud sahwi serta perbezaan sunat ab'ad dan juga sunat hay'at menggunakan kitab Buryatul Lab karangan Syekh Daud Abdul Wahab Al-Fatani. Dalam video ini kita akan melihat bagaimana kita ini mengajar kita untuk mengatasi keraguan bilangan rakaat, kepentingan amalan seperti kunut dan juga tasyahud awal, sehinggalah kepada hikmah pergerakan fizikal seperti mengangkat takbir ketika bertakbir. Syekh Daud Al-Fatani ini membuktikan bahawa fiqh Islam itu sangatlah fleksibel dan praktikal serta meraihkan sifat lupa dan kekurangan manusia agar solat kita kekal sempurna. Jom kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amni Farini binti Zulfarin, nombor matrik 080200. Saya akan menerangkan secara ringkas teks di dalam muka surat 123 dari kitab Buryatul Lab karangan Syekh Daud bin Abdullah bin Idris Al-Fatani. Jadi, di dalam teks muka surat 123 ni membincangkan hal-hal berkaitan hukum meninggalkan rukun solat dan sunat ab'ad dalam mazhab Syafi'i. Pertamanya, jika seseorang meninggalkan beberapa sujud dan tidak mengetahui tempatnya, maka dia perlulah menambah rakaat untuk menyempurnakan solatnya. Contohnya, jika seseorang tertinggal 5 atau 6 sujud, maka dia perlu menambah 3 rakaat bagi menyempurnakan solatnya. Kerana kemungkinan ada beberapa rakaat yang tidak sempurna. Hukum ini juga terpakai jika seseorang meninggalkan tumakninah atau sujud tidak sempurna. Contohnya seperti sujud di atas serban yang menyebabkan dahi tidak terkena tempat sujud dengan betul. Seterusnya, dalam keadaan jika selepas sembahyang dia teringat dia telah tertinggal niat atau takbiratul ihram, maka batal sembahyangnya dan wajib baginya untuk mengulang sembahyang. Tetapi, jika yang tertinggal itu rukun lain, maknanya selain niat dan takbiratul ihram, maka dia boleh menyambung solatnya sekiranya bukan dalam tempoh yang lama dan belum melakukan apa-apa perkara yang membatalkan solat. Sebenarnya terdapat perkara yang dinamakan sunat ab'ad, iaitu sunat dalam solat yang jika ditinggalkan, disunatkan kepada kita untuk melakukan sujud sahwi bagi menampung kekurangan tersebut. Antara perkara yang termasuk dalam sunat ab'ad ialah tasyahud awal, duduk tasyahud awal, selawat selepas tasyahud awal, kunut ketika subuh, berdiri ketika kunut dan selawat selepas kunut. Jika seseorang meninggalkan mana-mana daripada 6 perkara tadi, maka disunatkan baginya untuk melakukan sujud sahwi sebelum salam. Saya Widat Amani binti Ramzi, nombor matrik 080608. Saya akan menerangkan tentang sunat ab'ad dan sunat hay'ah dalam solat menurut Imam Syafi'i. Yang pertama, sunat ab'ad. Sunat ab'ad ialah sunat yang sangat dituntut dalam solat. Kalau ditinggalkan, disunatkan melakukan sujud sahwi. Antara contohnya ialah kunut, selawat ke atas Nabi SAW dan keluarga baginda, serta beberapa selawat dan salam tambahan dalam kunut. Ia dinamakan ab'ad kerana kedudukannya hampir menyerupai rukun dari sudut penekanan tuntutan untuk melakukannya. Yang kedua, sunat hay'ah. Sunat hay'ah, sunat yang tak perlu ditampung dengan sujud sahwi jika ditinggalkan. Contohnya ialah mengangkat kedua-dua tangan ketika takbir, cara membuka jari dan beberapa pergerakan serta beberapa adab dalam salat. Juga menerangkan cara mengangkat tangan ketika takbir. Disunatkan mengangkat kedua-dua tangan menghadap kiblat dengan jari yang tak terlalu rapat dan tak terlalu renggang. Tangan diangkat sejajar dengan bahu atau telinga sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Selain itu, para ulama juga menjelaskan hikmah mengangkat tangan ketika takbir, antaranya untuk mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, menghadirkan hati dalam solat, membuang perhatian dari segala benda kecuali Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikut sunnah Nabi SAW. Akhir sekali, Islam juga meringankan untuk orang yang tak mampu. Jika seseorang tak mampu mengangkat kedua-dua tangan dengan sempurna, maka dia melakukan sekadar yang termampu. Ini membuktikan bahawa Islam ialah agama yang mudah dan tak membebankan umatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zati Ayuni binti Izzat Fatahan, nombor matrik 079927. Hari ini saya akan menjawab 10 soalan yang akan ditanya daripada Syakina. Okey. Baik Ayuni. Soalan nombor 1. Bagaimanakah susunan setiap fasa dalam teks ini
Adakah pengarang menggunakan gaya penulisan tertentu seperti marker, adapun dan ataupun syahadan? Ya, ada. Pengarang menggunakan gaya penulisan kitab Melayu klasik dengan kata penghubung seperti dan pada 6 sujud dan ada pun sunat yang dijabarkan. Seterusnya, ada berapa masalah dalam satu fasal ini? Kalau boleh sebutkan setiap masalah tersebut. Okey, dalam fasal ini terdapat beberapa masalah fiqh berkaitan. Contohnya yang pertama, hukum meninggalkan sujud, hukum meninggalkan tamakninah, hukum meninggalkan niat dan takbiratul ihram, hukum menyambung semula solat dan hukum berpaling dari kiblat. Seterusnya, susunan fasal sama dengan kitab Melayu lain ataupun tidak? Ya, sesunannya hampir sama dengan kitab fiqh Melayu tradisional lain seperti Sabit al-Mutadin dan Furu' al-Masail. Pengarang menyusun hukum secara berturutan mengikut masalah fiqh menggunakan gaya Melayu klasik. Selanjutnya, adakah pengarang menyertakan dalil daripada Al-Quran ataupun hadis? Jika ada, sila berikan contoh. Okey, ya, terdapat penyebutan dalil hadis bagi menyokong hukum sunat ab'ad. Petikan menyebut pertama tasyahud awal kerana Nabi SAW pernah meninggalkannya kerana terlupa. Lalu baginda melakukan sujud sahwi sebelum memberi salam. Soalan akhir sekali, adakah hadis disebut bersama sanad penuh ataupun secara ringkas? Hadis disebut secara ringkas sahaja tanpa sanad penuh. Contoh, kerana Nabi SAW pernah meninggalkannya kerana terlupa. Ayu ni soalan seterusnya. Ada tak pengarang guna pendapat sendiri? Ya, pengarang ada memberi penjelasan sendiri dalam bentuk huraian hukum dan contoh keadaan tertentu tetapi masih dalam lingkungan mazhab Syafi'i dan bukan ijtihad bebas. Ada contoh bagi masalah kabur? Ya, contohnya perbahasan mengenai bila perlu sujud sahwi, jika makmum terlambat dan jika terlupa bilangan rakaat. Seterusnya, ada pengaruh dialek Patani tak dalam teks ni? Ia ada unsur bahasa Melayu Patani klasik. Contohnya, maka hendaklah, tiada harus, jikalau dan dikehendaki atasnya. Dalam teks, ada tak disebut status sesuatu masalah? Ya, terdapat penggunaan istilah fiqh seperti sah, batal, sunat, wajib, makruh. Namun, istilah seperti muktamad tidak jelas kelihatan. Ada penerangan kabur? Ya, sesetengah ayat tergantung dan memerlukan guru untuk faham maksud sebenar. Contohnya, penggunaan demikian lagi dan maka dikehendaki atasnya. Nama saya Mahira binti Sajali, nombor matrik 080087. Seterusnya, saya akan menjawab 10 soalan yang terakhir. Okey. So, soalan seterusnya, adakah sistem edit tersusun atau tidak? Ya, ada sistem penyusunan tertentu walaupun tidak seperti buku moden. Dan pengarang masih menyusun isi mengikut fasa dan masalah, cuma kurang penggunaan notah, koma dan perenggan pendek. Okey, kemudian ada tak pengarang alih tajuk perbincangan kepada bab lain? Ya, ada sedikit peralihan. Contohnya, asalnya bincang sujud tertinggal, kemudian masuk hukum sujud sahwi, kemudian masuk pula kepada kunut dan selawat. Semuanya masih berkaitan bab solat tetapi subtopiknya berubah. Oh, okey. Seterusnya, bagaimanakah gaya pengarang ketika membahas masalah fiqh? Pengarang membahas mengikut gaya fiqh mazhab Syafi'i dengan terus menyatakan hukum dan pendapat yang dipakai. Beliau juga membawa dalil hadis secara ringkas untuk menguatkan hukum, tetapi tidak banyak membuat perbandingan antara mazhab. Okey, kemudian bagaimanakah cara pengarang menyebut perkara yang sudah disebut sebelum ni? Pengarang menggunakan lafaz seperti, begitu juga hukumnya seperti dan hukumnya seperti duduk bagi tasyahud awal. Okey. Soalan yang terakhir pada saya, ada tak penggunaan kias? Ya, ada penggunaan kias. Contohnya, hukum ini juga dikiaskan kepada orang yang meninggalkannya dengan sengaja. Ini menunjukkan penggunaan kias. Okey. Soalan seterusnya, ada tak pengaruh Melayu, India atau Jawa? Ya, ada. Contohnya, struktur ayat Melayu klasik
yang menggunakan kata maka atau adapun. Selanjutnya pula, ada tak disebut kisah dan sirah? Ya, ada. Pengarang menyebut perbuatan Nabi SAW sebagai sunnah bertujuan untuk menetapkan hukum fiqh dan menyokong dalil kenapa sesuatu perbuatan itu sunat atau makruh. Seterusnya, ada tak perkataan Arab yang dimelayukan? Ya, ada. Seperti tomakninah, kunut, tasyahud, solat, rukun dan salam. Selain itu, ada tak disebut jumlah atau nombor? Ya, ada. Seperti 5 sujud, 6 sujud dan 8 sujud. Akhir sekali, sesuai tak kitab ni digunakan oleh pelajar Uniza? Ya, kitab ini sesuai digunakan terutamanya kepada pelajar pengajian Islam bertujuan untuk menguatkan kefahaman fiqh syar'i. Saya Radiah Munirah binti Badruddin, nombor matrik 080019. Saya akan menerangkan bahagian hukum berdasarkan teks iaitu mengenai sujud sahwi dan selainnya. Okey, hukum yang pertama, wajib bagi seseorang itu yang meninggalkan 5 atau 6 sujud dan dia tidak mengetahui tempatnya untuk menambah 3 rakaat. Seterusnya, bagi orang yang meninggalkan 7 sujud, wajib untuk menambah 1 sujud dan 3 rakaat. Hukum yang ketiga, bagi orang yang meninggalkan 8 sujud pula, mereka wajib menambah 2 sujud dan 3 rakaat. Dan hukum yang sama dikenakan kepada orang yang meninggalkan tumakninah ataupun sujud di atas serban. Hukum yang kelima, jika seseorang teringat bahawa dia meninggalkan niat ataupun takbiratul ihram selepas salam, maka batallah solatnya dan dikenakan untuk mengganti solat. Seterusnya, rukun yang keenam, jika rukun selain niat dan takbiratul ihram ditinggalkan, maka solat boleh disambung semula dengan syarat belum lama panjang masanya dan belum berlaku perkara yang membatalkan solat. Hukum yang ketujuh, jika masa sudah panjang ataupun berlaku perkara yang membatalkan solat, maka wajib seseorang itu untuk mengulangi solat tersebut. Hukum yang ke-8, meninggalkan sunat ab'ad disunatkan untuk melakukan sujud sahwi dan ia tidaklah wajib. Dan hukum ke-9, tasyahud awal dan duduk baginya termasuk dalam sunat ab'ad yang disunatkan sujud sahwi apabila ditinggalkan. Dan hukum yang ke-10, kunut subuh, kunut witir pada separuh akhir Ramadan, berdiri untuk kunut serta selawat selepas kunut termasuk dalam sunat ab'ad. Hukum yang ke-11, berdiri ketika membaca selawat ke atas Nabi SAW, keluarga baginda dan kunut termasuk dalam sunat ab'ad. Selawat dan salam ke atas Nabi SAW, keluarga baginda serta para sahabat dalam kunut juga termasuk dalam sunat ab'ad. Okay. Seterusnya, semua perkara yang termasuk dalam sunat ab'ad disunatkan, dijabarkan dengan sujud sahwi. Dan seterusnya, sunat ab'ad dinamakan demikian kerana kuatnya tuntutan melaksanakannya sehingga menyerupai rukun solat. Sunat hayat tidak disunatkan sujud sahwi apabila ditinggalkan. Kerana tidak terlalu ditekankan dalam solat seperti cara mengangkat tangan dan kedudukan jari. Sunat mengangkat kedua-dua tangan ketika takbiratul ihram dan sunat juga mengangkat tangan sehingga sejajar dengan telinga atau bahu ketika takbiratul ihram. Sunat mengangkat kedua tangan ketika takbir untuk rukuk dan ketika bangun daripada tasyahud awal. Ke-19, orang yang tidak mampu mengangkat tangan mengikut kadar yang disyariatkan hendaklah melakukan sekadar kemampuan. Dan yang terakhir, makruh mengangkat tangan sebelah sahaja sedangkan mampu mengangkat kedua-dua belah tangan. Jadi bagi penutup, secara keseluruhannya, kandungan kitab ini memberikan kefahaman yang sangat mendalam tentang kesempurnaan syariat Islam yang sentiasa meraihkan kelemahan manusia seperti sifat lupa. Melalui pembahagian sunat ab'ad dan sunat hayat, kita diberi ruang untuk menampung kekurangan dalam solat tanpa perlu membatalkannya secara melulu. Dan
kami amat berterima kasih atas karya seperti ini kerana ia sangat membantu dalam segi praktikal, inklusif dan sesuai diamalkan dalam apa juga keadaan demi menjaga kehujukan solat kami. Jadi, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.